Perancangan yang paling penting ialah nak dapatkan ilmu pengetahuan, kerana ilmu itu sahaja yang boleh mengubah keluarga kita. Inilah yang Allah sebutkan dalam firman dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan martabat, darjat mereka yang menuntut ilmu kepada beberapa darjat. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran, maknanya dia apa? Ini janji dia. Janji Allah itu pasti. Sebab itulah hanya dengan ilmu saja yang boleh mengubah keluarga kita, masyarakat kita, diri kita dan negara kita. Itu sebab MARA ini ditubuhkan oleh UMNO. Untuk apa? Untuk memastikan anak bangsa kita dapat dinaikkan martabat dia.